Malam, sunyi. Ajoy dah tidur dah. Tiba-tiba ada bunyi. Dia tengok siling tengok dia. Kau mampu tak repair siling ni, Ajoy? Boleh kot. Tapi kau ada RM37 je. Ajoy pun fikir, kenapalah dia tak ada duit simpanan lebih. Jangan bimbang Ajoy. Apa kata kau mula menabung sekarang supaya sentiasa ada duit simpanan. Dia pun dah mula sedar. Fuh, selamat aku tak belanja yang bukan-bukan. Ada juga duit simpanan. Lega, dia tidur balik. Pagi tu, Ajoy masih mamai lagi. Tiba-tiba, dia panik. Wah! Aku kau biar tua. Aku susah sebab kau tak pernah melabur. Oh, bayangan je. Ada pula suara yang handsome terpanggil dia. Kau jangan macam tu Ajoy. Melabur sikit-sikit dalam ASB. Lama-lama, nilainya akan membesar. Ajoy pun buka laman web CIMB dan berasa lega sebab dia dapat info untuk ambil pembiayaan ASB. Tapi, rasa lapar juga. Ajoy tengah makan sedap-sedap. Makan apa? Saya pun tak tahu. Tak nampak dari angle ni. Ada panggilan misteri. Muka Ajoy pun mula jadi ketat. Hello? Ajoy, kalau sesuatu terjadi pada kau malam ni, Pada saya, apa yang akan terjadi? Ajoy ternampak satu firasat kat phone dia. Jangan risau bila yang tak dijangka berlaku, Ajoy. Dengan pelan perlindungan daripada CIMB, barulah boleh rasa selamat. Ajoy tarik nafas dan kali ini, Ajoy sudah berani bila jaga duit. Mulakan langkah keyakinan ke lebih celik kewangan. Kita bagi jadi.